Seorang gadis berusia 18 tahun terpaksa akur dengan takdirnya, mengahwini seorang jutawan yang sudah mencecah usia 90 tahun. Hanya 30 hari kemudian, sebuah kebenaran yang mengerikan terbongkar, menghancurkan hidupnya serta-merta. Di Pekan Batu Arang, sebuah pekan yang sentiasa bingit dengan deruman lori-lori berat yang keluar masuk tanpa henti, membelah kabus debu siang dan malam, kabar angin tentang sebuah perkahwinan aneh mula tersebar dari mulut ke mulut. Seorang lelaki tua yang usianya sudah di penghujung senja, mencecah 90 tahun, bakal mengahwini seorang gadis sunti yang baru sahaja menginjak usia 18 tahun. Orang ramai berkata, gadis itu bernama Aisyah, anak tunggal kepada Puan Mariam, seorang baru yang seumur hidupnya membanting tulang sebagai tukang jahit upahan dan mengutip barangan kitar semula. Aisyah seorang gadis yang baik, pintar di sekolah dan pendiam, tidak pernah sekalipun melangkah keluar dari sempadan pekan kecil itu. Dia pernah menyimpan impian untuk ke universiti, bekerja di tempat yang jauh untuk membebaskan ibunya daripada belenggu kemiskinan. Namun, cengkaman kemiskinan yang kejam telah meragut impiannya tanpa belas kasihan dan tanpa sebarang amaran. Segala-galanya bermula pada suatu petang yang muram dan hujan rengai-rengai. Puan Mariam pulang ke pondok usang mereka, tangannya terketar-ketar memegang sepucuk sampul surat yang tebal. Matanya memancarkan sinar yang sukar ditafsirkan, antara gembira dan bimbang. Dia menghempaskan punggungnya ke atas katil buluh yang sudah usang dan berkeriut, memandang anak perempuannya dalam diam, sebelum bersuara dengan nada yang sebak dan menyayat hati, ada orang nak kahwin dengan kamu. Mereka janji akan langsaikan semua hutang mak, berjuta-juta ringgit, dan bagi kamu hidup mewah macam seorang permaisuri. Aisyah tergamam, seluruh tubuhnya kaku. Puan Mariam tidak mendedahkan siapa lelaki itu, hanya memberi bayangan bahawa dia sangat kaya, sangat berkuasa, dan usianya sudah sangat lanjut. Aisyah mahu meraung, mahu menjerit sekuat hati, tetapi kerongkongnya terasa seperti dicekik. Rumah buruk yang mereka diami telah menerima notis rampasan daripada pihak bank. Ibunya pula setiap malam terpaksa menyorokkan preskripsi ubat kemoterapi yang mahal. Gadis muda itu tiada pilihan lain. Seminggu kemudian, Aisyah menyarung gaun pengantin serba putih, berdiri di sebelah seorang lelaki tua yang rambutnya putih menepak, kulitnya berkedut seribu, dan matanya setajam bilah keluri. Pandangan orang sekeliling menusuk ke arahnya, penuh dengan rasa simpati dan ngeri. Majlis perkahwinan itu tiada muzik, tiada sahabat handai, tiada senyuman, hanya bisikan-bisikan jahat yang berlegar di belakangnya. Namun, tepat 30 hari selepas perkahwinan itu, Aisyah akan menemui satu kebenaran yang dahsyat, satu rahsia yang jika diketahuinya lebih awal, mungkin dia lebih rela memilih mati daripada menjadi isteri kepada lelaki itu. Malam itu, langit di Batu Arang mencurahkan hujan lebat, seolah-olah menangisi nasib malang yang menimpanya. Di dalam sebuah banglo mewah di puncak Bukit Fraser, lampu terpasang terang tetapi tiada siapa yang tersenyum. Majlis sudah berakhir. Tiada hilai tawa, tiada muzik, hanya bunyi tapak kaki Aisyah yang berat bergema di koridor yang panjang dan sunyi. Dia baru sahaja melangkah keluar dari kereta mewah, kakinya menggigil bukan sahaja kerana gaun pengantin yang berat dan basah lencun, tetapi juga kerana jantungnya yang berdegup kencang di dalam dada. Lelaki di sebelahnya, Tuan Ibrahim Abdullah, taikun lombong kuari dan hotel di seluruh Selangor yang kini berusia 90 tahun, hanya berwajah dingin seperti ais. Dia tidak berkata apa-apa, sekadar berjalan perlahan di hadapan sambil bertongkat, membiarkan gadis muda itu mengheret langkah mengikutinya dari belakang. Bilik yang digelar bilik pengantin terletak di tingkat 3, luas dan mewah, tetapi terasa begitu dingin sekali. Tiada sejambak bunga segar, tiada lilin wangi, tiada alunan muzik romantis seperti yang pernah Aisyah impikan. Ini tempat kau mulai sekarang. Tuan Ibrahim bersuara garau, berpaling memandangnya dengan pandangan yang tidak menyembunyikan rasa dingin dan penuh selidik. Kau tak perlu risau sangat. Cukup sekadar tahu dengar cakap. Aisyah mengangguk, cuba bertenang, walaupun setiap urat darahnya terasa seperti mahu pecah. Dia tidak tahu apa yang menantinya di sebalik pintu itu. Apa yang dia tahu, sejak saat itu,
dia bukan lagi Aisyah yang naif berusia 18 tahun. Dia telah menjadi isteri kepada seorang lelaki yang hanya berani dipanggil Tuan Besar oleh semua penduduk di situ. Malam itu, dia tidak dapat melelapkan mata. Dia duduk memeluk lutut di birai katil, mendengar deru angin di luar yang menyelinap masuk melalui celah-celah tingkap, dan mendengar bunyi tapak kaki lelaki tua itu di dalam bilik air. Setiap bunyi terasa seperti hirisan pisau di telinganya, setiap detik berlalu terasa begitu panjang. Apabila Tuan Ibrahim melangkah keluar, dia memakai baju tidur sutera hitam. Pandangannya yang melirik ke arah Aisyah membuatkan gadis itu mengerikut secara refleks. "Kau fikir, aku kahwin dengan kau hanya untuk dijadikan perhiasan?" Suara lelaki itu bertambah garau, bercampur sedikit nada sinis yang kejam. "Masa aku tak banyak, Aisyah. Tapi harta aku yang menimpah ruah ni cukup untuk buat kau lupa siapa diri kau." Aisyah menahan nafas, tetapi di luar jangkaan, lelaki itu tidak berbuat apa-apa. Dia hanya duduk di kerusi malas, menyalakan sebatang cerut, dan memandangnya dari atas ke bawah seolah-olah sedang menilai barang dagangan. 30 hari lagi, kau akan faham kenapa kau yang terpilih." Aisyah mengangkat muka, jantungnya tiba-tiba terasa pedih. 30 hari. Kata-kata itu kedengaran seperti satu sumpahan. Sejak malam pertama perkahwinannya, Aisyah hidup seperti bayang-bayang di dalam banglo seluas beribu-ribu kaki persegi yang sunyi seperti kubur. Dia tidak dibenarkan keluar tanpa kebenaran. Dia tiada telefon, tiada internet, tiada kawan, hanya sebatang kara. Dinding-dinding yang dingin dan kamera-kamera 360 darjah dipasang dengan kemas di setiap penjuru siling. Tuan Ibrahim Abdullah tidak banyak bercakap dengannya, dan setiap kali lelaki itu muncul, Aisyah terasa sesak nafas. Dia tidak pernah menyentuh tubuhnya, mahupun menunjukkan sebarang emosi. Keadaan itu membuatkannya semakin keliru. Lelaki tua yang berkuasa ini seolah-olah hidup terasing dari dunia, seperti sedang menyembunyikan sesuatu yang amat dahsyat. Pada hari ketiga, Aisyah mula menyedari perkara-perkara aneh di dalam rumah itu. Setiap malam, tepat jam 2 pagi, dari hujung koridor di tingkat bawah tanah kawasan yang dilarang keras untuknya akan kedengaran bunyi-bunyi yang menyeramkan, bunyi tapak kaki, bunyi logam yang diseret, dan kadang-kadang bunyi jeritan yang tertahan di kerongkong. Tetapi apabila dia bertanya kepada orang gaji, mereka hanya menunduk diam, mengelak dari memandangnya seolah-olah telah diprogramkan untuk menafikan segalanya. Suatu ketika, Aisyah terpandang seorang pembantu rumah tua sedang berdoa di hadapan sebuah altar kecil di tengah-tengah ruang tamu. Anehnya, altar itu tidak mempunyai sebarang gambar potret, tiada colok, hanya sebuah kotak kayu kecil yang tertutup rapat dan dilitupi sehelai kain hitam. "Mak Cik sembahyang untuk siapa?" Aisyah bertanya perlahan, penuh rasa ingin tahu. Wanita tua itu terkejut, matanya menilau cemas sebelum menggelengkan kepala. Suaranya berbisik, "Cik, jangan tanya. Cik tak patut tahu. Tahu banyak, nanti tak hidup lama." Aisyah bergidik. Pada hari kelima, Tuan Ibrahim keluar seharian, katanya ada pertemuan dengan rakan niaga. Aisyah mengambil kesempatan itu untuk berjalan-jalan di sekitar banglo. Apabila dia tiba di pintu menuju ke tingkat bawah tanah, dia mendapati pintu itu dikunci dengan kunci mangga kod digital yang moden. Di sebelah kunci itu, tertampal sekeping nota kecil dengan 3 perkataan yang ditulis cakar ayam, "Jangan buka." Malam itu, apabila Tuan Ibrahim pulang, dia duduk makan malam berhadapan dengan Aisyah, matanya merenung tajam, suaranya tenang sehingga menakutkan, "Kau ada masuk ke bilik bawah tanah?" Aisyah tersentak, sudu di tangannya hampir terjatuh. Dia cuba bertenang dan menggeling. "Bagus. Sebab sekali dah turun ke situ, tiada siapa boleh naik semula dalam keadaan sempurna." Kata-kata itu bagaikan paku yang dipasak terus ke jantung Aisyah. Dia sedar rumah ini menyembunyikan satu rahsia gelap, dan Tuan Ibrahim, lelaki yang dipanggilnya suami, mungkin adalah pusat kepada segala misteri yang mengerikan itu. Aisyah mula dihantui oleh bunyi-bunyi dari tingkat bawah tanah. Setiap malam dia mendengar bunyi seretan logam, rintihan yang terputus-putus, dan kadang-kadang bunyi seperti sesuatu menghentam dinding.
Bunyi-bunyi itu bukan sekadar gema angin atau bunyi dari sistem pipe. Dia yakin ada sesuatu, atau seseorang, yang dikurung di bawah sana. Perasaan takut semakin membesar, bercampur dengan rasa ingin tahu yang tidak dapat dipadamkan. Dia mula bertanya, mengapa dia dilarang sama sekali ke sana? Dan mengapa di dalam banglo sebesar itu, tiada seorang pun saudara mara atau rakan Tuan Ibrahim yang datang berkunjung. Tiada jamuan, tiada rakan niaga, tiada setiausaha, hanya lelaki tua itu, beberapa orang gaji yang pendiam, dan dia. Suatu tengah hari yang hujan, ketika orang-orang gaji sedang sibuk membersihkan halaman belakang, Aisyah senyap-senyap kembali ke pintu tingkat bawah tanah. Dia perasan setiap kali Tuan Ibrahim membuka kunci, lelaki itu akan memutar tombol 3 kali ke kiri dan 2 kali ke kanan. Malam sebelumnya, dia telah menghafal setiap gerakan dan setiap bunyi klik yang terhasil dari kunci itu. Dan hari ini, dia memutuskan untuk mencuba nasib. Kunci itu berbunyi klik, dan pintu besi yang berat itu terbuka. Tingkat bawah tanah terasa begitu sejuk dan gelap gelita. Bau hapak bercampur dengan bau karat besi terus menusuk hidungnya, membuatkannya sesak nafas. Dia mengeluarkan telefon bimbit lama yang disorokkan di dalam baju tidur dan menyalakan lampu suluh. Cahaya yang terketar-ketar itu menyinari dinding konkrit kelabu dan langsir baldu tebal yang menutupi setiap tingkap pengudaraan. Aisyah melangkah perlahan menuruni tangga kayu yang berkeriut, jantungnya berdebar-debar. Dia tidak tahu apa yang dicarinya, tetapi gerak hatinya mengatakan kebenaran ada di bawah sini. Dan kemudian dia berhenti. Di hujung koridor tingkat bawah tanah, terdapat sebuah pintu kayu usang, di sebelahnya ada papan tanda kecil dengan tulisan terukir, bilik hiburan, dilarang masuk tanpa kebenaran tuan rumah. Dia menarik nafas dalam-dalam, tangannya yang menggigil diletakkan pada tombol pintu. Pintu itu terbuka sedikit, enselnya berbunyi nyaring. Ruang di dalamnya sama sekali berbeza dari apa yang dibayangkannya. Bukan gelap, bukan berdarah, tetapi sebuah bilik yang diterangi cahaya keemasan, mempamerkan berpuluh-puluh potret gadis sunti di dalam kotak kaca. Setiap potret mempunyai nama, umur, dan tarikh kematian. Dia kaku. Berhampiran dinding di hujung bilik, terdapat sebuah meja panjang yang ditutupi alas baldu merah. Di atasnya, sekeping gambar hitam putih lama yang menunjukkan seorang gadis muda yang sangat mirip dengan Aisyah. Di bawah bingkai gambar itu tertulis, Aminah. Selamanya 18 tahun. Dia mengundur ke belakang, kepalanya berpusing. Apa sebenarnya yang sedang berlaku di sini? Dia tidak sepatutnya berada di sini. Aisyah. Suara Tuan Ibrahim kedengaran betul-betul di belakangnya, seperti bilah pisau yang mengelar jantung. Aisyah berpaling serta-merta. Lelaki tua itu berdiri di situ, tidak marah, tidak terkejut, hanya matanya yang kosong menakutkan. Siapa Aminah? Dia bertanya dengan suara terketar-ketar, jarinya menunjuk ke arah gambar itu. Tuan Ibrahim diam seketika sebelum melangkah masuk perlahan-lahan. Cahaya keemasan menyinari wajahnya yang penuh kedutan, tetapi matanya bersinar dengan cara yang mengerikan. Dia isteri aku. Sama macam kau, 18 tahun. Tapi dia dah mati 72 tahun yang lalu. Jantung Aisyah seakan berhenti berdegup. Gadis-gadis dalam kotak kaca tu. Mereka semua isteri awak juga. Lelaki tua itu mengangguk, pandangannya jauh seolah-olah tenggelam dalam dunia lain. Mereka semua cantik. Mereka semua mirip dia. Tapi tak seorang pun sama sebiji macam dia. Aisyah berundur ketakutan. Dia tidak ragu-ragu lagi. Ini bukan sebuah perkahwinan. Ini adalah sebuah ritual yang gila. Dan dia adalah korban seterusnya. Aisyah mengundur, kedua-dua kakinya terasa lemah, jantungnya berdegup kencang seakan mahu memecahkan sangkar rusuknya. Potret-potret di dalam kotak kaca, garis-garis cantik dan muda yang selamanya berusia 18 tahun, kini bukan lagi karya seni. Mereka adalah kesan-kesan peninggalan sebuah ritual gila, amaran mengerikan yang terlalu lambat disedarinya. Tuan Ibrahim masih berdiri di situ, matanya bersinar tajam seperti pemangsa yang baru menemui mangsa paling berharga.
Kau tahu tak kenapa aku hidup sampai usia sekarang? Aisyah tidak menjawab, dia hanya menggenggam hujung bajunya seolah-olah mahu berpaut pada sisa-sisa kewarasannya. Tuan Ibrahim menyambung, suaranya mendatar seperti sedang bercerita dongeng yang somsang. Setiap seorang daripada mereka adalah satu nyawa tambahan untuk aku. Setiap tahun, seorang gadis, satu ritual. Dan aku dapat beberapa tahun lagi untuk hidup. Mulut Aisyah ternganga, dia tidak percaya apa yang didengarinya. Lelaki di hadapannya bukan sahaja seorang jutawan, tetapi seorang pembunuh berselindung di sebalik topeng bangsawan, melakukan upacara keji dalam gelap untuk melawan kematian. Kau adalah kepingan terakhir. Wajah kau terlalu mirip dengan Aminah, tak perlu sebarang solekan. Kau adalah jelmaan yang sempurna, korban yang paling agung. Tuan Ibrahim melangkah ke hadapan. Aisyah berpaling untuk lari, tetapi sebaik sahaja kakinya menjejak anak tangga, seluruh tingkat bawah tanah menjadi gelap gelita. Lampu terpadam. Pintu besi terhempas di belakangnya, bunyinya bergema seperti penutup keranda ditutup. Dalam kegelapan pekat, satu bisikan perlahan kedengaran, bukan suara Tuan Ibrahim, tetapi suara orang lain. Kau tak boleh mati macam mereka. Aisyah kaku. Suara itu dingin seperti hembusan hantu yang merayap di tengkoknya, tetapi mengandungi kesedihan dan kepiluan yang tidak terkata. Dia tercungap-cungap, kepalanya berpusing. Bayang-bayang samar mula muncul di seluruh bilik. Mereka, gadis-gadis dari dalam kotak kaca. Seorang demi seorang melangkah keluar dari kaca seolah-olah menembusi realiti. Mata mereka terbuka luas tanpa jiwa tetapi berlinangan air mata. Jasad mereka tidak bernyawa tetapi memancarkan satu tenaga kesakitan yang telah terkumpul selama berpuluh-puluh tahun. Kau mesti lari. Kau mesti tamatkan riwayat dia. Aisyah menggigil ketakutan, berundur perlahan-lahan sehingga belakangnya rapat ke dinding. Dia begitu panik sehingga sesak nafas, tiada apa-apa di tangannya, fikirannya buntu. Tetapi pada saat itu, dia teringat akan pisau pemotong kertas yang disorokkan di dalam poket baju tidurnya untuk mempertahankan diri. Dia mengeluarkannya. Kilauan bilah perak itu memantulkan cahaya bulan yang suram dari satu-satunya lubang angin yang terbuka. Tuan Ibrahim muncul semula. Kali ini, dia tidak lagi berlagak baik. Wajahnya berkerut, herut benyut dengan senyuman syaitan, matanya terbeliak memancarkan kegilaan. Kau tak boleh lari, Aisyah. Ritual ini akan selesai malam ini juga. Dia berundur sebelum tiba-tiba meluru ke hadapan, menghayunkan pisau sebagai tindak balas untuk terus hidup. Darah memancut, bukan dari Tuan Ibrahim, tetapi dari tangannya sendiri apabila lelaki tua itu menangkap dan menggenggamnya dengan kuat. Jangan bazirkan tenaga, budak. Perempuan sebelum kau pun pernah cuba. Semuanya gagal. Aisyah mengetap gigi, matanya tajam memandang. Tapi aku bukan mereka. Aku hidup untuk bongkar kejahatan kau. Tiba-tiba, pintu tingkat bawah tanah terbuka, cahaya terang membanjiri ruang. Bunyi siren kereta, bunyi derap tapak kaki. Pasukan polis menyerbu masuk seperti ribut. Jangan bergerak. Lepaskan gadis tu. Seorang lelaki muda menuru turun dahulu, menjerit. Itu Faris, seorang wartawan penyiasat yang pernah dihubungi Aisyah secara senyap melalui sepucuk surat tanpa nama. Dia telah memantau banglo ini selama 3 minggu dan akhirnya mempunyai bukti yang cukup untuk merobohkan topeng sempurnanya. Tuan Ibrahim terkejut dan berundur, tetapi sudah terlambat. Anggota polis merapatinya dan menahannya serta-merta. Aisyah rebah, peluh dan air mata bercampur mengalir tanpa henti. Dia telah selamat, tetapi di matanya ketika itu tiada kemenangan, hanya trauma abadi tentang roh-roh yang terkurung kerana seorang lelaki yang tidak pernah mahu mati. Setelah Tuan Ibrahim ditahan, banglo di atas Bukit Gasing, Selangor itu serta-merta ditutup. Pihak berkuasa segera memulakan siasatan. Aisyah dibawa keluar dari tingkat bawah tanah dalam keadaan keletihan, pergelangan tangannya melecit, wajahnya pucat lesi seperti kehilangan darah. Tetapi apa yang lebih menakutikannya bukanlah luka luaran, sebaliknya ingatan yang pekat dengan bau darah dan rintihan sayu di malam hari.
Dia dihantar ke hospital berdekatan untuk rawatan. Manakala Faris, wartawan muda yang telah mengintip Tuan Ibrahim selama berminggu-minggu, segera dipanggil untuk memberi keterangan. Faris lah yang menerima surat tanpa nama daripada Aisyah 10 hari yang lalu, berserta rakaman audio pendek yang dirakam secara rahsia ketika Aisyah mencuri dengar perbualan Tuan Ibrahim dengan seorang lelaki misteri. Kandungan rakaman itu tidak banyak, tetapi cukup untuk membuatkan Faris berwaspada. Dia jelmaan yang sempurna. Kali ini, ritual pasti akan berjaya. Pada mulanya, Faris menyangka dia sedang mendengar tentang skim penipuan atau mungkin ajaran sesat. Tetapi apabila dia menjejaki dan menemui gambar-gambar lama di arkib tempatan tentang gadis-gadis muda yang pernah tinggal di banglo Tuan Ibrahim selama 30 tahun lalu dan kemudian hilang tanpa jejak, dia tahu Aisyah berkata benar. Di hospital, Aisyah terjaga di tengah malam, seluruh badannya sakit-sakit. Dia membuka mata dan melihat Puan Fatimah, pembantu rumah tua di banglo itu, sedang duduk diam di sebelahnya. Wanita itu menggenggam erat tangannya sambil menangis. "Cik Aisyah, saya minta maaf. Saya tahu apa yang dia buat, tapi saya tak berani bersuara. Saya takut. Saya dah hidup dalam ketakutan ni hampir 20 tahun. Aisyah mengangguk perlahan. Dia tidak menyalahkan wanita itu. Dia tahu semua orang di banglo itu dikawal sama ada dengan wang atau dengan ketakutan yang sengaja disemai oleh Tuan Ibrahim. Keesokan harinya, seluruh Selangor gempar apabila polis mengumumkan hasil siasatan awal. Jauh di bawah banglo itu terdapat sebuah bilik bawah tanah rahsia, tempat Tuan Ibrahim melakukan ritual memanjangkan usia selama berdekad-dekad. Mereka menemui mayat repot sekurang-kurangnya 7 orang gadis di dalam ceruk dinding yang disimen. Setiap seorang hilang tepat pada hari lahir ke-18 mereka. Turut ditemui beratus-ratus dokumen kajian tentang ilmu gaib kuno, keabadian, simbol-simbol mistik, dan tulisan dalam bahasa purba yang tidak dapat difahami. Polis mengesyaki Tuan Ibrahim adalah ahli sebuah kultus kuno yang pernah dihapuskan di kawasan Pergunungan Titiwangsa, yang mengkhususkan diri dalam memilih gadis sunti sebagai korban untuk memanjangkan hayat ketua mereka. Orang ramai menjadi marah. Penduduk Selangor berkumpul di hadapan banglo itu, yang pernah dikatakan milik taikun terkaya di kawasan itu, untuk menyalakan lilin bagi gadis-gadis malang tersebut. Sumpah seranah, rintihan simpati, malah bacaan doa kedengaran di mana-mana. Bagi Aisyah, dia masih belum dapat tidur lena. Setiap malam, dia dihantui mimpi yang sama, sebuah koridor panjang dengan banyak pintu besi, dan di sebaliknya kedengaran bisikan sedih dan tangisan roh-roh yang dilupakan. "Aisyah, awak dah selamat?" Faris berkata perlahan sambil duduk di tepi katil, matanya hangat dan penuh simpati. Dia memandang lelaki itu, bibirnya mengukir senyuman sedih. "Tak juga. Saya rasa saya cuma yang terselamat. Mereka yang lain, roh mereka masih belum tenang." Faris diam. Dia faham, kerana dia sendiri merasa seram sejuk yang aneh ketika berada di banglo itu. Seminggu kemudian, dalam satu sidang media, Aisyah muncul secara mengejut. Walaupun dinasihatkan doktor untuk berehat, dia tetap memilih untuk berhadapan dengan kebenaran. Dia memakai gaun putih ringkas, matanya tidak lagi panik tetapi memancarkan ketenangan yang luar biasa. Di hadapan berpuluh-puluh lensa kamera, dia berkata, "Saya bukan satu-satunya mangsa, dan saya tak mahu apa yang berlaku pada saya dilupakan begitu sahaja seperti berita sensasi. Gadis-gadis itu, mereka layak untuk dikenang. Saya mahu menubuhkan sebuah tabung amal atas nama mereka, untuk membantu wanita yang menjadi mangsa keganasan, dieksploitasi, dan dikurung dalam penjara halimunan yang masih wujud dalam masyarakat kita." Tepukan gemuruh bergema. Di dalam hati Aisyah, api kecil baru sahaja dinyalakan, bukan sahaja untuk menerangi jalannya sendiri, tetapi juga untuk roh-roh yang selamanya terbaring dalam kegelapan. Selepas sidang media, Aisyah kembali ke pangsapuri sewa kecilnya di Taman Melawati, Selangor. Dia menolak semua panggilan media. Baginya, kemasyhuran tidak lagi bermakna. Satu-satunya perkara yang ingin dilakukannya ialah mencari jawapan kepada suara-suara samar yang muncul di kepalanya setiap malam, seolah-olah ada sesuatu yang masih belum terungkai.
Suatu petang hujan ringai, ketika sedang mengemas beg pakaian untuk berpindah ke tempat yang lebih selamat atas bantuan polis, Aisyah terjumpa satu objek aneh di dalam beg lamanya, sebuah diari kulit yang sudah lusuh. Dia pasti dia tidak membawanya dan tidak pernah melihatnya sebelum ini. Halaman pertama, dengan tulisan tangan yang condong, tertera, milik Laila, 1989. Jangan biarkan aku dilupakan. Laila, nama asing itu membuatkan hati Aisyah tersentuh. Dia menyelak halaman seterusnya, tulisan tangan itu menceritakan tentang seorang gadis bernama Laila, yang lahir dan dibesarkan di kampung Kuala Selangor. Dia ditawarkan bekerja sebagai pembantu rumah di banglo Tuan Ibrahim ketika berusia 17 tahun. Pada mulanya, Laila menulis tentang keterujaannya, kemewahan, dan pandangan lembut tuannya, seorang lelaki budiman yang sering memberinya hadiah. Tetapi bermula dari halaman ke-30, nada penulisannya berubah. Laila menceritakan tentang mimpi ngeri yang aneh, bunyi-bunyi pelik di banglo pada tengah malam, dan sakit kepala yang teruk setiap kali Tuan Ibrahim menyentuh lehernya. Dia menceritakan bagaimana dia disuruh memakai gaun putih setiap malam bulan purnama, berdiri di tengah ruang tamu dalam cahaya lilin yang malap dan membaca mantira dalam bahasa yang tidak difahaminya. Pada halaman terakhir, tulisannya menjadi cakar ayam seolah-olah ditulis dalam keadaan tergesa-gesa, aku dengar suara tangisan. Bukan dari aku sahaja, tapi dari ramai lagi, gadis-gadis sebelum aku. Mereka panggil aku, tahan aku. Tapi aku akan dibawa pergi tak lama lagi. Kalau ada sesiapa yang baca ni, tolong bawa diari ni kepada orang yang tahu kebenarannya. Aisyah menutup buku itu, hatinya sebab. Dia tahu dia tidak boleh mengabaikan ini. Laila dan ramai lagi gadis lain telah terkubur dalam senyap, tetapi mereka masih menyeru, masih memerlukan seseorang untuk mendengar. Dia segera menghubungi Faris. Boleh tak abang semak semula fail orang hilang di Selangor pada tahun 1989? Seorang gadis bernama Laila dari Kuala Selangor. Faris diam seketika di telefon. Bagi abang 10 minit. 20 minit kemudian, Faris menelefon semula, suaranya bertukar serius. Ada satu kes. Gadis bernama Nur Laila binti Abdullah, hilang ketika baru berusia 18 tahun. Keluarga ada buat laporan tapi tiada siasatan lanjut, sebab orang kata dia lari ikut teman lelaki kaya. Aisyah terduduk, tangannya menggenggam erat diari itu. Apa yang Laila tulis adalah benar. Tetapi berapa banyak lagi diari seperti ini yang tidak pernah ditemui? Berapa banyak lagi jeritan minta tolong yang tidak pernah didengari? Dia memutuskan untuk kembali ke banglo itu. Walaupun Faris menghalangnya, tak boleh, Aisyah. Tempat tu masih dalam siasatan. Awak belum cukup sihat. Saya mesti balik. Saya perlu cari bilik Laila. Kalau bukan saya, siapa lagi? Suatu hari yang hujan lebat, Aisyah kembali ke banglo itu. Rumah itu kini lebih sunyi dan menyeramkan. Lampu-lampu keemasan pecah, kesan darah dan sisa ritual masih belum dibersihkan sepenuhnya. Dia mengikut gambaran dalam diari, melangkah ke deretan bilik di sayap barat tempat Laila pernah tinggal. Bilik itu usang, bau hapak menusuk hidung. Di dinding, masih tergantung bingkai gambar yang sengit, langsir nipis yang pudar warnanya menutupi tingkap yang menghadap ke hutan pen. Tiba-tiba, dia merasakan angin sejuk meniup tengkoknya, dan dalam sekelip mata, dia mendengar bisikan, terima kasih. Dia berpaling, tiada sesiapa, hanya diari di tangannya bergetar seolah-olah baru diselak ke halaman baru oleh seseorang. Sejak menemui diari itu, Aisyah bukan lagi gadis muda yang panik kerana terjerat dalam perkahwinan aneh. Dia seolah-olah hidup untuk satu misi yang lebih besar, mendedahkan kebenaran dan membebaskan roh-roh yang dilupakan. Tetapi semakin dia menghampiri kebenaran, kegelapan menjadi semakin pekat. Malam itu, ketika sedang menyalin semula kandungan diari Laila untuk dihantar kepada Faris sebagai simpanan selamat, Aisyah tiba-tiba mendengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Ketukan 3 kali itu perlahan dan berat, bukan dari pintu utama, tetapi dari dalam bilik air yang terkunci. Aisyah kaku.
Dia berada di sebuah rumah perlindungan yang diaturkan oleh polis Selangor, tingkapnya ditutup rapi, dengan sistem kamera keselamatan 24-7. Mustahil ada orang asing boleh masuk. Ketukan itu berbunyi lagi. Tok, tok, tok. Kali ini, ia beralih ke almari kayu lama tempat dia menyimpan pakaiannya. Aisyah berdiri dengan gemetar, perlahan-lahan melangkah ke arah almari itu, tapak tangannya sejuk. Dia membuka almari. Kosong. Tetapi sekeping kertas kecil jatuh ke lantai. Tulisan di atasnya kabur seperti baru ditulis dengan air mata, bukan aku seorang. Cari bilik Zamrud. Kenangan masih di situ. Bilik Zamrud? Aisyah tidak pernah mendengar nama itu dalam diari Laila. Dia segera menelefon Faris. Faris, abang pernah dengar tak tentang bilik bernama Zamrud di Banglo Tuan Ibrahim? Hening seketika di hujung talian. Pernah. Itu satu-satunya bilik yang ditutup dengan dinding bata. Dalam pelan bangunan tahun 2002, ada rekod pengubahsuaian yang aneh. Tapi kami belum pecahkannya sebab belum ada waran geledah lanjutan. Aisyah menggenggam telefon, suaranya tegas, minta waran tu esok juga. Keesokan paginya, dengan diiringi pihak berkuasa, Aisyah dan Faris kembali ke banglo itu. Bilik yang dimaksudkan terletak jauh di dalam tingkat bawah tanah, di sebalik satu lapisan dinding konkrit. Mereka mengambil masa hampir 3 jam untuk menebuk lubang yang cukup besar untuk seorang masuk. Udara di dalamnya pekat dengan bau hapak dan logam. Lapisan debu tebal menutupi lantai, tetapi semuanya masih utuh seolah-olah baru sahaja ditinggalkan. Bilik itu diselubungi cahaya kehijauan yang malap, terpantul dari kepingan kaca berwarna zamrud yang terpasang di dinding. Barang-barang di dalam bilik kerusi, meja, malah gaun putih yang tersangkut di penyangkut semuanya bergaya Perancis klasik abad ke-19. Di dinding, tergantung sekeping gambar besar, seorang gadis dalam pakaian pengantin, tetapi wajahnya telah dikoyakan separuh. Di bawah gambar itu tertulis dalam bahasa Perancis, Elle vit dans chaque fil qu'elle poster. Dia hidup dalam setiap gadis yang dimilikinya. Dada Aisyah terasa sesak. Faris, abang nampak tak? Faris mengangguk. Dia mengeluarkan telefon untuk mengambil gambar, tetapi tiba-tiba, lampu suluhnya berkelip-kelip lalu terpadam. Skrin telefonnya menjadi hitam. Seluruh bilik ditelan kegelapan, dan dari suatu tempat, alunan lagu Dodoi Melayu lama kedengaran perlahan, sayu dan menyeramkan. Aisyah dan Faris kaku, mata mereka terbeliak, nafas tertahan. Suara nyanyian itu seperti suara seorang wanita, bergema, terketar-ketar seperti sedang menangis, bukan dari pemain muzik, tetapi seolah-olah datang dari dinding-dinding itu sendiri. Faris mengeluarkan lampu suluh simpanan, menyuluh ke sudut bilik tempat gaun pengantin tadi tergantung kaku. Ia sudah tiada di situ. Sebaliknya, di atas lantai terdapat satu garisan debu yang panjang, seolah-olah seseorang yang memakai gaun itu baru sahaja meninggalkan bilik. Aisyah menggenggam erat tangan Faris. Saya rasa mungkin roh Laila belum pergi. Faris menelan air liur, suaranya menjadi perlahan. Bukan Laila sahaja. Mungkin ramai lagi yang sedang menunggu untuk bersuara. Selepas kejadian di bilik Zamrud, Aisyah dan Faris tidak dapat tidur selama berhari-hari. Apa yang berlaku di dalam bilik itu nyanyian Dodoi, gaun yang hilang, dan gambar yang dikoyakan bukanlah sesuatu yang boleh dijelaskan dengan logik akal. Tetapi di tengah-tengah kekeliruan itu, satu perkara terus menghantui Aisyah, tulisan Perancis di bawah potret itu, dia hidup dalam setiap gadis yang dimilikinya. Tidak lama kemudian, Faris menerima panggilan dari ibu pejabat polis Selangor. Ada sepucuk surat aneh, tanpa pengirim, diletakkan di atas mejanya malam sebelumnya. Sampul surat berwarna perang, bucunya kekuningan, tetapi tulisan di atasnya masih baru, hanya untuk Aisyah. Faris membukanya. Di dalamnya ada sepucuk surat pendek beserta sekeping gambar hitam putih yang pudar. Surat itu ditulis tangan, tulisannya cakar ayam, dakwat hitamnya comot. Saya wanita dalam gambar ini. Saya pernah menjadi isteri Tuan Ibrahim pada tahun 1963.
Kami bertemu di Perancis ketika saya baru berusia 19 tahun. Tetapi sebulan kemudian, saya dapat tahu kebenarannya. Saya bukan yang pertama, dan bukan juga yang terakhir. Ada sebuah bilik rahsia lain, bukan bilik Zamrud, tetapi bilik timah kelabu. Di situ, dia menyimpan kenangan semua pengantin lamanya, rambut, gaun, kasut, malah kuku. Saya berjaya melarikan diri, tetapi tiada siapa yang percaya saya. Saya menulis ini ketika saya sudah hampir mati. Jika ada sesiapa yang menemuinya, tolong siasat lebih mendalam. Ini bukan sekadar perkahwinan aneh, tetapi satu rantaian ritual, satu sumpahan. Dia tidak pernah mencintai sesiapa, dia hanya mencintai pemilikan. Faris selesai membaca, tangannya menggenggam erat kertas itu. Aisyah, kemungkinan ini adalah wanita yang hilang berpuluh-puluh tahun dahulu. Kesnya ditutup kerana kekurangan bukti. Aisyah mengambil gambar itu. Dalam gambar hitam putih itu, seorang wanita muda dengan gaun pengantin sedang tersenyum riang, tetapi matanya kelihatan sedih dan kelam. Saya mesti masuk semula ke banglo itu. Kali ini untuk mencari bilik timah kelabu. 2 hari kemudian, mereka kembali ke banglo itu. Rumah itu kini telah ditutup sepenuhnya, tetapi dengan kebenaran untuk siasatan bersama, Faris dan Aisyah dibenarkan memeriksa kawasan yang belum digeledah. Selepas hampir 4 jam mencari, Aisyah menemui sebuah cermin besar di bilik kerja lama Tuan Ibrahim yang menunjukkan tanda-tanda pernah dialihkan. Selepas menyuluh dengan teliti, dia menemui satu celah kecil di belakangnya. Ia adalah sebuah pintu tersembunyi yang disamarkan dengan baik. Bilik di sebalik pintu itu diselubungi warna kelabu timah yang dingin. Cahaya lampu suluh menyinari berpuluh-puluh kotak kayu yang tersusun kemas di atas rak. Setiap kotak mempunyai nama seorang gadis, dan di dalamnya terdapat barangan kenangan, cincin kahwin, sapu tangan, pengikat rambut. Tetapi ada satu kotak yang terletak berasingan, dengan nama Aisyah. Jantung Aisyah berdegup kencang. Dia belum sempat membuka penutupnya apabila Faris menahannya. Berhenti. Ini mungkin bukti kes jenayah serius. Biar abang panggil forensik. Aisyah memandang lelaki itu, suaranya gemetar. Macam mana dia boleh ada kotak ni sedangkan saya baru kahwin dengan dia tak sampai 30 hari? Faris tidak menjawab, wajahnya pucat. Keesokan harinya, pasukan forensik tiba. Hasil pemeriksaan barang-barang di bilik timah kelabu menunjukkan kebanyakannya milik gadis-gadis yang telah hilang selama 60 tahun, kebanyakannya dari kawasan pedalaman yang tiada saudara mara. Mereka adalah mangsa skim perkahwinan palsu, dibawa ke banglo, hidup mewah selama beberapa minggu, kemudian hilang tanpa jejak. Satu fail kes dibuka semula di peringkat negeri. Tetapi bagi Aisyah, soalan paling penting masih belum terjawab, mengapa dia masih hidup? Siapa atau apa yang membantunya bertahan selepas 30 hari? Adakah kerana ini kali pertama Tuan Ibrahim gagal, atau kerana Aisyah telah membangkitkan sesuatu yang tidak dapat dikawalnya? Di penghujung babak ini, Aisyah menerima satu mesej aneh di telefonnya, "Kau dah selamat." 30 hari itu baru permulaan. Mesej aneh itu membuatkan Aisyah tidak dapat tidur selama beberapa malam. Dia menukar nombor telefon, alamat email, malah memutuskan hubungan dengan sesiapa yang tidak perlu. Tetapi perasaan tidak tenteram itu tidak hilang, mimpi-mimpi yang terputus-putus, ketukan pintu di tengah malam, terus menghantuinya. Seminggu kemudian, Faris muncul di pangsapuri baru Aisyah dengan satu fail tebal. Aisyah, abang jumpa ni dalam bilik simpanan dokumen di pejabat peguam peribadi Tuan Ibrahim. Mungkin awak patut tahu. Dia membuka fail itu. Di dalamnya terdapat salinan wasiat rasmi Tuan Ibrahim, yang disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah Selangor. Tetapi apa yang membuatkan Aisyah tergamam ialah nama yang tertera sebagai satu-satunya waris, Aisyah binti Abdullah. Abang. Abang bergurau ke? Tak. Semua harta dipindahkan kepada awak, termasuk banglo, akaun bank, saham dalam 2 syarikat besar, dan rangkaian hotel yang sedang beroperasi. Aisyah ketawa sinis. Sebulan jadi isteri,
dan saya jadi pewaris seorang lelaki yang saya tak tahu apa sebenarnya yang tidur di sebelah saya. Ada satu lagi perkara, Faris teragak-agak. Abang semak dalam sistem kehakiman antarabangsa, ada satu organisasi rahsia yang pernah dipantau Interpol, nama kodnya Persatuan Acuan. Kematian-kematian aneh, kes orang hilang yang misteri, dan perkahwinan yang tidak masuk akal semuanya membawa kepada satu titik yang sama. Tuan Ibrahim pernah menjadi ahli peringkat tinggi. Aisyah menggenggam tangannya. Maksud abang, gadis-gadis sebelum saya. Semuanya sebahagian daripada satu eksperimen. Tiada siapa tahu dengan jelas, tapi abang rasa kematiannya bukan satu kebetulan. Keesokan harinya, Aisyah kembali ke banglo untuk menerima hak milik secara rasmi. Rumah yang suram itu berdiri sepi seolah-olah tiada apa-apa yang pernah berlaku. Peguam wakil memberinya sepucuk sampul surat. Ini surat terakhir Tuan Ibrahim untuk Puan, dia berpesan supaya dibuka selepas menerima hak milik. Aisyah teragak-agak sebelum membuka surat itu. Aisyah, mungkin kau takut, benci atau marah, tapi kau orang pertama yang berjaya buat sesuatu yang tak pernah sesiapa pun dapat buat selama 70 tahun. Kau bertahan melepasi 30 hari. Pernah tak kau terfikir kenapa segalanya tentang aku, termasuk nyawa aku, berakhir selepas kau masuk ke sini? Sebab kau telah mengaktifkan penamat sebuah kitaran. Kau bukan mangsa, kau adalah kepingan terakhir. Aku tinggalkan segalanya untuk kau bukan kerana cinta aku tak tahu apa itu cinta tapi kerana kau satu-satunya yang boleh faham apa yang aku cuba bina seumur hidup aku. Gunakannya untuk hancurkan, atau teruskan. Terpulang pada kau. Aisyah melipat surat itu. Angin di luar tingkap bertiup kencang. Bunyi, kedegang, kedengaran. Pintu bilik tidur lama Tuan Ibrahim terbuka sendiri, tanpa disentuh sesiapa. Dia melangkah masuk ke ruang yang pernah menjadi larangan di banglo itu. Bilik itu masih sama, kemas, bersih tetapi tidak berjiwa. Di atas meja kerja, terdapat satu lakaran pelan. Apabila dibentangkan, Aisyah sedar ia adalah pelan seni bina banglo itu. Tetapi ada sesuatu yang aneh, dalam pelan itu terdapat 3 tingkat bawah tanah, sedangkan reka bentuk sedia ada hanya mempunyai 1. Di mana lagi 2 tingkat? Di sudut bawah pelan itu, terdapat satu nota tulisan tangan yang cakar ayam, kunci di bawah pokok pen tua di belakang taman. Bersedialah. Jantung Aisyah terasa seperti mahu luruh. Malam itu, Aisyah senyap-senyap keluar ke taman belakang. Pokok pen tua itu masih di situ, akarnya kasar dan dilitupi lumut. Dia meraba-raba sehingga terasa satu bahagian tanah yang keras. Sekeping logam kecil kelihatan di bawah lumpur. Ia adalah sebuah kotak kayu lama. Di dalamnya terdapat sebentuk kunci, kunci emas yang berat dan sejuk. Pada pemegangnya terukir simbol mata dan nombor 2. Dia mendongak. Cahaya bulan menembusi dedaun, menyuluh terus ke arah sebuah pintu bata kecil yang terletak rapat di dinding banglo, satu tempat yang tidak pernah diperhatikannya selama ini. Skin pintu menuju ke tingkat bawah tanah nombor 2. Pintu bata usang di kaki dinding banglo itu tidak mempunyai pemegang, hanya satu lubang kunci sebesar duit shilling. Aisyah mendekatkan kunci emas itu. Ia padan dengan sempurna. Apabila kunci itu diputar, bunyi klik yang kering kedengaran. Pintu itu terbuka sedikit, hembusan udara sejuk keluar, membawa bau hapak dan logam lama. Sebuah tangga batu menuju ke bawah, tiada cahaya, hanya seutas wayar elektrik kecil menjalar di sepanjang dinding, kelihatan seperti urat-urat yang telah kering. Aisyah menuruni tangga satu persatu. Bunyi tapak kakinya bergema seolah-olah ditelan bumi. Di tingkat bawah tanah itu terdapat sebuah bilik konkret seluas kira-kira 20 meter persegi. Tiada perabot, hanya sebuah dinding yang dipenuhi skrin CRT lama, lebih 20 buah disusun bertindir seperti sebuah pusat pemantauan. Semuanya masih berfungsi. Beberapa skrin memaparkan rakaman dari kamera keselamatan di dalam banglo. Tetapi beberapa yang lain menunjukkan pemandangan dari tempat lain, sebuah klinik, bilik tidur kecil, sudut sebuah rumah anak yatim, dan sebuah bilik putih dengan meja bedah dan lampu pembedahan tergantung di siling. Di tengah-tengah bilik,
terdapat sebuah meja kayu panjang. Di atasnya tersusun lebih sedozen kotak logam kecil. Setiap kotak dilekatkan nama seorang wanita berserta nombor, Siti binti Kamal, 1, Tan Mei Ling, 2, pria _P Mutu, 3. Kotak terakhir bertulis Aisyah binti Abdullah, 17. Aisyah bergidik, tangannya terketar-ketar membuka penutupnya. Di dalamnya tiada apa-apa selain sehelai rambut dan sekeping kertas kecil bertulis tangan. Sampel stabil. Jane sepadan. Simpanan kekal. Dia terjelepuk ke belakang. Ini bukan sekadar perkahwinan, ini adalah eksperimen pemilihan baka manusia. Bunyi bip-bip kedengaran dari skrin utama. Satu baris ayat muncul, "Selamat datang, Aisyah. Tiba masanya untuk membuat pilihan." Di bawah skrin, terdapat satu butang merah yang berkelip-kelip. Aisyah teragak-agak. Tangannya hampir kaku di hadapan butang itu. Tetapi kemudian, imej seorang kanak-kanak perempuan berusia kira-kira 12 tahun muncul di skrin. Dia diikat di dalam sebuah bilik gelap, wajahnya ketakutan, matanya merayu. Sistem terus memaparkan, subjek pengganti seterusnya, Adila binti Idris, 12 tahun. Menunggu ujian. Satu baris teks merah melintas, tekan butang untuk hentikan kitaran. Aisyah tidak berfikir panjang, dia menghentak tangannya pada butang merah itu. Semua lampu di tingkat bawah tanah terpadam, kemudian semua skrin serentak menjadi hitam sebelum mengeluarkan bunyi letupan kecil. Satu persatu terbakar seperti mata syaitan yang dijilat api. Satu bunyi mekanikal kedengaran dari sebalik dinding. Dinding konkrit itu perlahan-lahan menggelongsor ke tepi, mendedahkan satu lagi koridor bawah tanah. Aisyah terus melangkah, walaupun kakinya menggigil. Di hujung koridor, sebuah pintu keluri besar sedang terbuka perlahan-lahan. Di sebaliknya adalah tingkat bawah tanah nombor 3, yang tidak pernah wujud dalam mana-mana pelan rasmi. Di dalamnya, sebuah ruang putih bersih yang menyeramkan. Di dinding tergantung gambar potret gadis-gadis muda, kebanyakannya berusia antara 15 hingga 22 tahun. Setiap seorang mempunyai nombor kod. Sebuah buku nota kulit terletak di tengah meja. Dia membukanya. Baris pertama tertulis, Projek Generasi Super Clone. Kod Indo, Rahman. Pengasas, Persatuan Acuan. Seterusnya adalah senarai terperinci tentang proses pemilihan sampel, penyingkiran, pengklonan sel, dan pengubahsuaian gen. Aisyah berunduh, matanya berpinar. Setiap halaman fail itu seolah-olah mencakar mindanya, mencakar nurani seorang manusia. Gadis-gadis sepertinya bukan untuk dicintai, mereka adalah bahan mentah. Bunyi logam kedengaran di belakang. Seseorang sedang datang. Aisyah menyambar buku nota itu, berpaling dan berlari sekuat hati melalui koridor bawah tanah. Dia tidak tahu siapa yang mengejarnya, tetapi gerak hatinya memberitahu jika dia tidak keluar dari situ serta-merta, dia akan lenyap seperti 16 nama sebelum ini. Apabila tiba di taman, hari sudah hampir subuh. Angin laut bertiup kencang. Aisyah berdiri di situ, tangannya menggenggam erat buku nota yang kotor, matanya merah. Dia tidak tahu ke mana hendak pergi, tetapi buat pertama kali dalam hidupnya, dia tahu apa yang perlu dilakukannya. Langit Selangor pada hari itu seolah-olah memahami. Kabus tebal menyelubungi setiap jalan menuju ke pekan pantai. Aisyah berjalan teruyung hayang, buku nota kulit itu dibalut kemas dalam jaket gelapnya yang basah di embun dan peluh. Dia tidak berani menaiki kereta, tidak berani menahan teksi, hanya berjalan senyap seperti harimunan di tengah-tengah bandar yang mula terjaga. Dia berhenti di hadapan sebuah kafe siber lama, papan tandanya usang tetapi lampu neon di dalamnya masih menyala. Seorang budak lelaki di kaunter mendongak, terkejut melihat seorang gadis muda dengan mata yang kosong melangkah masuk. Bagi saya satu komputer di sudut paling hujung, yang tak ada orang nampak. Suaranya bergetar tetapi tegas. Budak itu mengangguk, menunjuk ke arah komputer nombor 9, di sudut paling dalam berhampiran tandas. Aisyah duduk, mengeluarkan pemacu USB kecil dari bajunya, satu-satunya barang yang sempat dicurinya dari bilik fail sebelum melarikan diri.
Ia mengandungi salinan buku nota itu dan data dari pelayan bawah tanah. Dia tiada kawan, tiada saudara mara, tetapi hanya ada seorang yang difikirkannya ketika ini, Faris, bekas pelajar cemerlang yang pernah mahu menjadi wartawan penyiasat, lelaki yang pernah ditolaknya 2 tahun lalu kerana merasa tidak layak. Tetapi kini, dialah satu-satunya harapan. Dia log masuk ke akaun email tanpa nama, menghantar fail itu bersama satu pesanan ringkas. Abang kata nak cari kebenaran, kan? Dari sinilah abang boleh mula. Tapi hati-hati, mereka mungkin sedang baca ayat ini juga. Dia menekan butang hantar dan terus bangun. Budak lelaki di kaunter masih asyik bermain permainan video, tidak menyedarinya. Malam itu, di satu sudut lain Selangor, Faris sedang duduk di dalam bilik sewanya yang kecil, memandang skrin komputer. Peti masuknya menyala, satu email aneh. Tiada subjek, tiada nama pengirim. Dia teragak-agak sebelum membukanya. Dan apabila baris-baris data pertama muncul, darahnya seakan membeku. Dokumen itu bukan sekadar senarai gadis yang diculik, ia juga mengandungi gambar, salinan pasport palsu, kontrak perubatan, sijil kematian palsu, dan nama sebuah organisasi misteri, Persatuan Acuan, dengan tanda tangan terakhir, Rahman bin Abdullah Senior. Dia terdiam. Nama itu adalah datuk kepada ketua syarikat farmaseutikal biologi terbesar di utara, kumpulan farmasi Fanza. Pada masa yang sama, di Banglo Rahman, satu mesyuarat tergempar sedang berlangsung. Ada kesan pencerobohan di tingkat bawah tanah, lapor seorang lelaki pertengahan umur, matanya tidak berani memandang lelaki tua di hujung meja. Tuan Rahman, lelaki 90 tahun yang baru mengahwini Aisyah, mengetuk jarinya di atas meja batu yang sejuk, matanya setajam pisau. Cari dia. Cari siapa dia, dan siapa yang tolong dia. Keheningan menyelubungi bilik, tiada siapa berani bernafas. Tuan Rahman tersenyum sinis. Dan kali ini, jangan tinggalkan mayat. Aisyah bersembunyi di sebuah bilik sewa murah di tepi teluk, pintu dikunci, langsir ditutup rapat. Setiap bunyi kecil di luar koridor membuatnya terkejut. Dia tidak tahu berapa lama dia boleh bertahan, tetapi dia tahu jika dia berhenti, segalanya akan kekal dalam kegelapan selamanya. Tiba-tiba, telefon di dalam bilik berdering. Dia terkejut, tiada siapa tahu dia di sini. Aisyah. Suara seorang lelaki yang garau kedengaran, jelas satu persatu. Aku tahu kau dengar. Jangan cuba lari. Kau bijak, aku akui. Tapi permainan ni bukan untuk orang yang bersorangan. Dia menggenggam gagang telefon. Kami cuma perlukan buku nota tu. Serahkan, dan kau boleh tinggalkan Malaysia. Mulakan hidup baru. Suara lelaki itu ringan, tetapi di sebaliknya terbau hanya kematian. Kalau kau degil, orang-orang yang pernah tolong kau akan hilang, seorang demi seorang. Panggilan itu terputus, bunyi tat-tat-tat yang panjang terasa seperti pisau mengelar gegendang telinganya. Aisyah tidak menangis. Dia melangkah ke almari, mengeluarkan buku nota itu, membuka halaman pertama dan menulis satu baris ayat baru, ini adalah kebenaran. Walaupun aku terpaksa mati, aku akan bawa ia ke cahaya. Faris tidak dapat tidur sepanjang malam itu. Fail yang dihantar Aisyah ibarat bom jangka yang meletup di tengah malam. Setiap halaman dokumen, setiap gambar, setiap cop palsu adalah kepingan teka-teki jenayah yang telah disembunyikan selama berpuluh-puluh tahun. Dia tahu jika dia menyentuhnya, dia boleh kehilangan segalanya, kerjaya, kebebasan, malah nyawanya. Tetapi pandangan mata Aisyah dalam gambar itu, mata seorang gadis 18 tahun yang polos tetapi penuh dengan kengerian, membuatnya tidak boleh berdiam diri. Keesokan paginya, Faris memulakan siasatan dari nama yang paling kerap muncul dalam dokumen, Pusat Kemanusiaan Sinar Harapan, sebuah organisasi kebajikan palsu di Selangor. Dari luar, Sinar Harapan adalah sebuah pusat bantuan untuk kanak-kanak terbiar. Tetapi menurut dokumen Aisyah, inilah tempat untuk merekrut, melatih dan menyerahkan gadis-gadis bawah umur. Sesiapa yang tidak memenuhi standard akan dijual kepada sindiket lain, yang lebih teruk, lebih kotor, dan hilang selama-lamanya.
Faris berdiri di hadapan pusat itu, kamera disembunyikan di dalam jaket, fon telinga Bluetooth dipasang untuk merakam segalanya. Di dalam, beberapa orang kanak-kanak sedang bermain, tetapi suasananya terasa sangat dingin. Seorang wanita memakai kot makmal putih keluar, namanya Puan Faridah mengikut tanda nama. "Encik cari siapa?" Suaranya lembut, tetapi matanya tajam. "Saya nak jadi sukarelawan," Faris tersenyum mesra. "Saya dulu belajar kerja sosial, baru-baru ni rasa nak menyumbang pada masyarakat." Puan Faridah tersenyum sinis, jelas sekali berwaspada. "Silakan masuk. Kami sentiasa mengalu-alukan orang yang baik hati." Pada masa yang sama, Aisyah sentiasa berpindah dari satu bilik sewa ke bilik sewa yang lain, mengelak daripada dikesan. Dia tidak berani menggunakan telefon, tidak berani menghubungi sesiapa. Malam tadi, selepas panggilan ubutan itu, dia mula menyalin setiap halaman dokumen dengan tangan, bersedia untuk menghantarnya ke banyak tempat serentak. Tetapi pada saat itu, dia mendengar bunyi tapak kaki di tangga. Bunyi klik. Seseorang sedang cuba membuka pintu biliknya. Dia segera memadamkan lampu, berundur ke sudut dinding, tangannya menggenggam penukul kecil yang telah disediakannya. Pintu itu tidak terbuka, tetapi dari luar, sekeping kertas diselitkan melalui celah pintu. Dia mengutipnya dengan gemetar. Di atasnya hanya tertulis satu baris ayat dengan pen dakwat hitam, "Kau buang masa. Orang yang kau percaya sedang diperhatikan." Di pusat Sinar Harapan, Faris dibawa melawat. Semua bilik kemas, gadis-gadis diajar menyulam, membuat kuih, dan belajar. Semuanya terlalu sempurna. Tetapi kesempurnaan skim yang membuatkan Faris curiga. Di sudut koridor tingkat 3, ada sebuah bilik yang berkunci. Apabila Faris bertanya, Puan Faridah hanya tersenyum sinis, "Itu bilik simpanan fail, tiada siapa boleh masuk." Faris mengangguk, tetapi di dalam kepalanya sudah melakar pelan keseluruhan pusat itu. Apabila malam tiba, dia akan kembali. Aisyah kaku membaca nota amaran itu. Siapa yang menghantarnya? Adakah ia ubutan atau peringatan? Dia teringat pada Faris, orang yang baru sahaja dihubunginya, yang mungkin dalam bahaya. Tak boleh. Aku tak boleh biarkan dia terlibat lebih dalam. Aisyah mengoyakkan semua kertas, memasukkannya ke dalam beg plastik dan membuangnya ke laut sebelum subuh. Dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak dijangka sesiapa. Dia akan kembali ke banglo Tuan Rahman. Malam itu, dalam kegelapan di pusat Sinar Harapan, Faris menyelinap masuk melalui pintu belakang. Dengan pelan di kepalanya dan beberapa alat pembuka kunci, dia menghampiri bilik larangan itu. Klik. Kunci itu terbuka. Dia menyuruh lampu ke dinding dan tergamam. Bukan fail, tetapi kamera, skrin pengawasan. Di salah satu skrin, Faris melihat imej Aisyah. Sedang berdiri di hadapan pintu pagar banglo Rahman, mengetuk pintu. Dia tidak tahu, mimpi ngeri ini baru sahaja bermula. Malam itu di Selangor, hujan turun mencurah-curah, setiap titisan terasa sejuk seperti ais, tetapi Aisyah tidak merasakan apa-apa selain kebas di dalam fikirannya. Dia berdiri di hadapan pintu pagar banglo Rahman, tempat yang pernah mengurung zaman remajanya dan jiwanya. Lampu di dalam masih menyala, perkarangan rumah sunyi seperti mayat yang dihias indah. Aisyah menarik nafas dalam-dalam sebelum mengetuk pintu. Klik. Pintu pagar yang berat itu terbuka perlahan-lahan. Tiada siapa yang menyambut, hanya halaman yang gelap dan basah. Dia melangkah masuk, setiap tapak kakinya meninggalkan kesan di atas jalan batu yang basah, setiap langkah terasa seperti kembali ke masa lalunya yang menyakitkan. Di anjung rumah, seorang wanita pertengahan umur sedang menunggu. Itu Mak Cik Rosnah, pembantu rumah lama, satu-satunya orang yang pernah senyap-senyap memberinya sekeping roti ketika dia dikurung tanpa makanan selama 3 hari. Cik Aisyah. Mak Cik Rosnah tergagap-gagap, matanya resah. Kenapa Cik balik? Aisyah berdiri tegak, walaupun hujan membasahi rambutnya yang kusut. Saya nak jumpa Tuan Rahman. Mak Cik Rosnah teragak-agak seketika sebelum memberi laluan.
Pintu bilik kerja terbuka. Tuan Rahman duduk di situ, seolah-olah sudah lama menunggu. Dia masih memakai sut hitamnya, tangannya memegang segelas wain merah pekat seperti darah. Aisyah. Dia tersenyum, suaranya garau. Berani betul budak ni. Saya bukan budak, dan saya tak bodoh lagi. Dia melangkah masuk, matanya tajam. Jadi kau balik untuk apa? Untuk tamatkan semua ni. Aku tak akan lari lagi. Tapi kalau aku mati, aku akan heret kau sekali. Tuan Rahman mengangkat kening, tersenyum sinis. Apa yang kau ada? Aisyah mengeluarkan pemacu USB, satu-satunya benda yang disimpannya daripada semua dokumen yang telah dimusnahkan. Di dalamnya terdapat rakaman audio perbualan Tuan Rahman tentang penjualan gadis-gadis di bawah nama perkahwinan yang sah. Kau fikir bukti murahan macam tu boleh ugut aku? Aisyah tidak menjawab. Dia senyap-senyap memasukkan pemacu USB itu ke dalam komputer lelaki tua itu, komputer yang dikenalinya lebih baik daripada sesiapa pun. Satu skrin muncul, sedang memuat naik data secara dalam talian. Tuan Rahman bangun serta-merta. Kau buat apa? Hantar pada wartawan, pada polis, pada semua tempat yang boleh, kata Aisyah, tangannya masih di atas tetikus. Kau boleh bunuh aku, tapi kau tak boleh bunuh kebenaran. Lelaki tua itu meluru ke arahnya, mencekik leher Aisyah sambil menjerit, budak tak guna, kau berani. Aisyah cuba tersenyum, matanya bergenang. Aku tak berani hidup macam bayang-bayang lagi. Pada masa yang sama, Faris sedang berlari meredah hujan dari pusat sinar harapan. Telefonnya baru sahaja mendapat isyarat. Peta lokasi membawanya terus ke Banglo Rahman. Dia menjerit melalui telefon, Aisyah. Jauhi dia. Abang datang. Tetapi tiada jawapan, hanya bunyi angin dan hujan. Di dalam bilik, Aisyah melepaskan diri dari cengkaman Tuan Rahman, kepalanya terhantuk pada meja. Dia pening, darah mengalir dari dahinya, tetapi matanya tidak lepas dari skrin komputer. Data masih dimuat naik. 10%. 12%. 14%. Tuan Rahman dengan marah mengeluarkan pistol dari laci, mengacukannya ke skrin komputer. Aku tak akan biarkan kau hancurkan semuanya. Gedegang. Pintu ditendang hingga terbuka. Faris meluru masuk, basah kuyup, wajahnya tegang melihat Aisyah terbaring di lantai. Lepaskan dia. Tuan Rahman berpaling, pistol masih di tangannya. Wartawan sampah. Bagus, bunuh dua-dua sekali. Klik. Satu das tembakan dilepaskan. Skrin komputer pecah berkecai, tetapi data telah mencapai 89%. Aisyah cuba merangkak, tangannya yang gemetar menekan hantar semula, sekali lagi. Aku tak takut kau lagi, katanya, darah mengalir dari bibirnya. Tuan Rahman menjerit, diam. Faris melompat ke arahnya, mereka bergelut di atas lantai. Pistol itu tercampak jauh. Dalam pergelutan itu, bunyi siren polis kedengaran dari jauh. Lampu berkelip memantul pada tingkap yang basah. Aisyah menangis, bukan kerana sakit, tetapi kerana dia tahu saat keadilan akan tiba. Bunyi siren polis memecah kesunyian malam hujan di Selangor. Lampu biru dan merah berkelip di perkarangan Banglo Rahman. Pasukan polis menyerbu masuk, senjata diacukan, mengepung seluruh rumah. Tuan Rahman berdiri kaku di tengah-tengah bilik kerja, tangannya digari di belakang. Matanya yang tua tidak lagi memancarkan kemarahan, hanya kekosongan, perasaan seorang yang berkuasa apabila tahu dia sudah tiada jalan keluar. Aisyah dibantu oleh Faris, dia menggigil, darah mengotori dahi dan bibirnya, tetapi matanya tidak lagi takut, sebaliknya bersinar terang seperti api yang terselamat dari badai. Puan dah buat yang terbaik, seorang pegawai polis muda mengangguk ke arahnya. Terima kasih pada data yang dihantar. Kami ada asas untuk buka siasatan khas. Dia tidak menjawab, hanya memandang Tuan Rahman yang sedang diiringi keluar. Ini belum berakhir, suara lelaki tua itu kedengaran lemah. Kau fikir kau dah menang? Aisyah berpaling, tidak mahu menjawab. 3 hari kemudian, seluruh Shah Alam gempar.
Akhbar di mana-mana melaporkan tentang pembongkaran sindiket pemerdagangan manusia berselindung di sebalik perkahwinan yang dikendalikan oleh seorang usahawan tua. Nama Rahman bin Abdullah, jutawan 90 tahun yang terkenal di Selangor, secara rasmi menjadi simbol kebejatan dan penipuan. Tiada siapa menyangka, di sebalik imej seorang lelaki tua pendiam yang hidup terasing di banglo mewah, tersembunyi dalam sindiket pemerdagangan wanita yang canggih, yang mempunyai kaitan dengan organisasi jenayah antarabangsa. Dalam fail yang didedahkan, terdapat beratus-ratus nama wanita muda yang hilang selepas berkahwin dengan lelaki kaya. Ramai yang dipaksa meninggalkan Malaysia, maklumat peribadi mereka diubah menjadi barangan dengan rekod bersih. Tetapi Aisyah adalah yang pertama kembali dan yang pertama terselamat, membawa bukti yang cukup untuk meruntuhkan sebuah empayar gelap. Di hospital, Aisyah terjaga di dalam bilik yang serba putih. Faris duduk di sebelahnya, matanya letih tetapi kelihatan lega. "Awak dah selamat," katanya. "Abang pun," dia bertanya kembali, suaranya serak. Faris mengangguk. Dia memegang tangan Aisyah, terasa hangat dan meyakinkan. "Mulai sekarang, abang tak akan biarkan awak sendirian lagi." Tetapi apabila Faris keluar untuk mengambil air, Aisyah senyap-senyap membuka bagnya. Dia mengeluarkan sebuah diari lama, yang ditemuinya di dalam petak rahsia di bawah lantai bilik kerja Tuan Rahman. Di dalamnya terdapat tulisan cakar ayam, catatan tentang penyakit dan keadaan mental. 12 Mei, dia menangis lagi. "Bukan sebab aku pukul. Dia takut suara dalam kepala aku. Aku pun takut. 30 Julai, aku dengar mereka. Mereka suruh aku ambil seorang lagi. Yang ini istimewa." Halaman terakhir ditulis dengan cakar ayam seolah-olah penulisnya sedang bergelut dengan dirinya sendiri. "Aku bukan aku. Aku cuma bayang-bayang suara dari neraka." Aisyah menggenggam buku nota itu, matanya penuh dengan emosi. Bukan sahaja seorang penjenayah, Rahman bin Abdullah juga adalah boneka kepada kuasa yang lebih gelap, dalang di belakangnya. Tuan-tuan sebenar yang belum disentuh polis. Dan dia tahu, untuk benar-benar menamatkan mimpi ngeri ini, dia perlu menggali lebih dalam ke dalam kegelapan. Apabila Faris kembali, dia melihat Aisyah duduk termenung di tepi tingkap, cahaya senja menyinari wajahnya yang pucat tetapi penuh semangat. "Awak fikir apa?" "Saya fikir, berapa ramai lagi gadis yang dipanggil isteri, tapi sebenarnya mangsa." Faris terdiam. "Apa awak akan buat?" Aisyah berpaling, matanya bersinar. "Saya akan ceritakan semuanya, setiap butiran. Bukan sahaja untuk mendedahkan penjenayah, tetapi supaya orang seperti saya tidak perlu berdiam diri lagi." Kisah Aisyah belum berakhir. Kerana kebenaran masih ada bahagian yang belum terungkap. Kerana kegelapan masih ada sudut yang belum disinari. Dan kerana keadilan, kadang-kadang perlu melangkah hingga ke hujung neraka untuk ia mula bercambah. Seminggu selepas Tuan Rahman ditangkap, keadaan di Shah Alam kelihatan tenang, tetapi Aisyah tahu itu hanya di permukaan. Dia merasakan ada mata-mata yang mengawasinya, bayang-bayang yang bergerak senyap dalam gelap, seolah-olah ada seseorang yang masih menunggu peluang. Dia memutuskan untuk kembali ke Banglo Rahman, yang kini telah ditutup oleh pihak berkuasa. Tetapi melalui hubungan bapa saudaranya yang bekerja dalam pasukan polis negeri, dia dibenarkan masuk untuk 1 hari bagi mengambil barang pribadi. Faris menghalangnya, "Apa lagi yang ada di sana sampai awak nak balik?" Dia memandang dengan risau. "Sebab ada sesuatu yang saya perlu cari, sesuatu yang belum ada orang perasan." Banglo itu kini sunyi menyeramkan. Langsir tebal berdebu, tingkap kaca kotor dengan cap jari, tetapi Aisyah tidak peduli. Dia terus ke tingkat bawah tanah, tempat Tuan Rahman pernah melarangnya menjejakkan kaki. Pintu tingkat bawah tanah tidak berkunci. Angin sejuk bertiup dari bawah, membawa bau hapak kertas lama, logam berkarat, dan darah. Dia menuruni tangga, setiap langkah terasa seperti memasuki kenangan yang kelam. Dan di situ, di hujung koridor, terdapat sebuah bilik yang mengandungi berpuluh-puluh peti besi, setiap satu ditandakan dengan satu huruf. Aisyah mencari peti besi bertanda R.
Dari poket jaketnya, dia mengeluarkan kunci yang telah disorotnya, yang diambilnya dari petak rahsia di bawah katil Tuan Rahman sebelum ini. Apabila peti itu terbuka, Aisyah tergamam. Di dalamnya terdapat berpuluh-puluh fail, tetapi apa yang membuatnya seram sejuk adalah tajuk yang dicetak tebal, senarai sokongan VIP, peringkat atasan. Setiap fail mengandungi gambar, maklumat peribadi, dan jumlah wang yang dipindahkan. Tetapi penerimanya bukan Tuan Rahman, sebaliknya nama-nama yang dikenali, seorang pengarah hospital, seorang pengurus bank, seorang ahli politik yang baru sahaja memenangi pilihan raya. Aisyah berundur, tangannya gemetar. Dia sedar Tuan Rahman hanyalah boneka, dan di belakangnya adalah satu rangkaian kuasa korup yang telah menular hingga ke peringkat tertinggi masyarakat. Malam itu, apabila pulang ke rumah, dia duduk berjam-jam di hadapan komputer ribanya. Dia mahu mendedahkan semuanya serta-merta, tetapi kemudian dia menerima satu email aneh. Hanya satu baris ayat, diam, atau hilang macam adik perempuan kau dulu. Aisyah kaku. Tiada siapa, tiada seorang pun yang tahu tentang Lina, adik tiri perempuannya yang telah hilang 3 tahun lalu. Selepas satu janji temu misteri dengan seorang lelaki berkuasa. Dia menyemak semula timbunan fail itu, dan jantungnya terasa seperti direntap. Gambar Lina. Fail Lina, satu-satunya gadis yang ditanda transaksi gagal, telah melarikan diri. Alamat terakhir, Kemboja. Di bawahnya tertulis, kali terakhir dilihat di kem tahanan di 4, Phnom Penh. Dia tercungap-cungap. Segalanya telah berubah. Keesokan harinya, Aisyah menghubungi sebuah ngo yang membantu mangsa pemerdagangan manusia. Melalui mereka, dia dihubungkan dengan seorang wartawan penyiasat yang pernah mendedahkan sindiket serupa di Thailand. Namanya Encik Azlan, seorang lelaki berusia 40N, suaranya garau, matanya tajam. Kalau kau betul-betul nak jatuhkan mereka, kata Azlan, kau kena bersedia. Kebenaran tak buat mereka takut. Tapi kau yang masih hidup ni, mungkin boleh. Saya tak perlukan mereka takutkan saya, jawab Aisyah. Saya perlukan mereka diheret ke muka pengadilan. Malam itu, sambil duduk di hadapan peta Asia Tenggara, tangannya melukis satu garisan merah dari Shah Alam ke Phnom Penh. Hatinya tiba-tiba dipenuhi perasaan aneh, bukan lagi takut, tetapi keinginan untuk menamatkan segalanya, bukan untuk dirinya sahaja, tetapi untuk Lina, untuk beratus-ratus gadis lain, untuk keadilan yang sebenar. Pintu kegelapan telah terbuka. Dan Aisyah, sekali lagi, bersedia untuk melangkah masuk. Bas lama itu bergerak meninggalkan pintu sempadan Bukit Kayu Hitam pada jam 2 pagi. Cuaca Kemboja di pertengahan April sangat panas, tetapi Aisyah tetap merasa seram sejuk. Di dalam beg galasnya hanya ada beberapa helai pakaian lama, sebuah diari yang koyak, dan fail tentang Lina yang dibalut kemas dalam beg plastik. Encik Azlan duduk di sebelahnya, diam sepanjang perjalanan. Hanya apabila bas berhenti di sebuah pasar lama di Phnom Penh, barulah dia bersuara, kem di 4 terletak jauh di pedalaman, 40 km dari sini. Ia tiada dalam peta, hanya orang dalam yang tahu kewujudannya. Aisyah mengetatkan tali beg galasnya, jantungnya berdebar kencang. Mereka menyewa sebuah motosikal, menyusuri jalan tanah merah menuju ke barat bandar. Di kiri kanan terbentang ladang-ladang kering, rumah-rumah sementara yang usang, tiada papan tanda, hanya sebatang tiang batu kecil dengan ukiran nombor di 4 dalam tulisan Khmer. Pintu masuk ke kem itu seperti rekahan di tengah-tengah hutan, suram dan berbau hapak. Azlan memberhentikan motosikal, memberinya perakam suara dan mikrofon kecil yang disembunyikan di butang baju. Awak tak boleh bertindak menulu. Hanya perhati, rakam. Kalau awak kantoi, saya tak boleh selamatkan awak. Aisyah mengangguk, menarik nafas dalam-dalam sebelum melangkah masuk. Kem di 4 bukan penjara biasa. Ia adalah sebuah kilang terbiar yang diubah suai menjadi bilik-bilik kurungan, sangkar-sangkar besi tanpa tingkap. Di sebalik pintu utama terdapat halaman yang luas, tempat beberapa wanita muda sedang mengangkut air dan mengemop lantai. Aisyah menyamar sebagai sukarelawan dari sebuah badan amal.
Pengawal di pintu memandangnya dari atas ke bawah dengan curiga, tetapi selepas mengangguk dingin, dia membuka kunci. Aisyah melangkah masuk, udaranya terasa sesak. Suara-suara perlahan bercampur dengan rintihan sayu kedengaran dari bilik-bilik yang berkunci. Bau peluh, bau putus asa. Dia menilaukan pandangan, mencari nama, wajah, atau sebarang jejak tentang Lina. Di hujung koridor, terdapat sebuah bilik yang tertutup rapat, pintunya merekah, papan namanya pudar, bilik 23. Gerak hatinya kuat, dia melekapkan telinga ke pintu. Tiada bunyi, tetapi ada sesuatu yang membuatnya bergidik. Awak tak boleh masuk situ, suara Encik Azlan berbisik dari walkie-talkie. Saya baru semak fail. Bilik 23 dulu tempat kurung barang rosak, gadis-gadis yang melawan atau cuba lari tapi gagal. Aisyah berpaling, tetapi pada saat itu, dia mendengar bunyi esakan yang sangat perlahan. Bukan tangisan biasa, tetapi suara seseorang yang memanggil nama yang dikenalinya. Aisyah. Dia kaku, jantungnya terasa seperti mahu pecah. Malam itu juga, Aisyah senyap-senyap kembali dengan kunci yang dicurinya daripada pengawal. Dia membuka bilik 23. Pintu itu terbuka dengan bunyi ensel yang berkeriut. Di dalamnya gelap, sesusuk tubuh sedang meringkuk di sudut, rambutnya kusut, badannya penuh lebam. Aisyah memanggil dengan gemetar, "Lina." Orang itu mengangkat muka. Sepasang mata hitam yang dalam, letih dan penuh ketakutan. "Aisyah." Suaranya serak seperti bercampur darah kering. Aisyah meluru memeluk adiknya, air mata mengalir tanpa henti. "Adik masih hidup." "Ya Tuhan, adik masih hidup." Lina tidak menangis. Air matanya sudah lama kering. Mereka tak akan biarkan akak bawa adik pergi. Pada saat itu, siren penggera berbunyi. Seseorang telah sedar pintu bilik terbuka. "Lari!" Aisyah menarik tangan Lina. "Lari!" Mereka berdua meluru keluar ke koridor, dikejar oleh derap tapak kaki dan jeritan dalam bahasa Khmer dan Vietnam. Salah seorang daripada mereka melepaskan tembakan amaran, bunyi das tembakan bergema. Aisyah menarik Lina bersembunyi di sebuah dapur terbiar. Di bawah dapur itu terdapat jalan keluar menuju ke belakang kem, laluan yang telah diberitahu oleh Encik Azlan. Sebaik sahaja mereka berdua berjaya keluar ke pinggir hutan, sebuah motosikal meluru ke arah mereka. "Naik, cepat!" Encik Azlan, tangannya berdarah. Dalam kegelapan hutan Kemboja, mereka bertiga memecut laju menuju ke sempadan. Di belakang, kem di-4 kembali senyap. Tetapi Aisyah tahu ini bukan pengakhiran, sebaliknya permulaan sebuah pertarungan yang lebih besar. Selepas 3 jam melarikan diri, motosikal itu akhirnya berhenti di sebuah pondok kayu di tepi sempadan, yang dipanggil Encik Azlan sebagai titik buta sistem kawalan. Hari masih belum cerah, kabus tebal menyelimuti hutan. Aisyah memapah Lina yang pengsan, seluruh badan adiknya terasa sejuk. Azlan melemparkan sebotol air dan sehelai tuala kepada Aisyah. "Masa tak banyak. Bila dah cerah, mereka akan kepung seluruh laluan ni. Kita kena lapor pada polis antarabangsa," kata Aisyah, suaranya lantang. "Awak fikir polis akan percaya seorang gadis 18 tahun yang menuduh seorang jutawan terkenal dan sindiket pemerdagangan manusia antarabangsa?" Aisyah terdiam. Kebenaran itu terlalu pahit. Dalam cahaya subuh yang samar, Aisyah menjaga Lina dengan apa yang ada, sedikit ubat demam, beberapa keping pembalut luka, dan air. Lina meracau, menyebut nama-nama aneh, memanggil ibunya, kemudian menjerit seolah-olah dicekik. Azlan memerhati dari jauh, senyap-senyap menyalakan sebatang rokok. Dia telah terlalu kerap melihat gadis-gadis seperti itu, hancur fizikal dan mental selepas diperah kudratnya di dalam neraka di-4. Menjelang tengah hari, apabila Lina sedar, dia hanya mampu berbisik satu ayat, "Aisyah." "Ada seorang. Tiada siapa kenal muka dia. Dialah yang kawal semua ni." Aisyah menggenggam erat tangan adiknya. "Siapa? Siapa dia?" "Dia tak pernah tunjuk muka. Orang panggil dia Ketua." "Ketua?"
Nama itu membuatkan Encik Azlan menjatuhkan rokoknya. Dia berpaling serta-merta. Apa kamu cakap? Lina mengangguk, nafasnya lemah. Adik dengar mereka sebut. Ketua akan uruskan budak tu. Dialah dalang di sebalik semua ni. Tuan Rahman pun cuma bidak catuh. Aisyah belum sempat faham, bunyi siren kedengaran dari jauh. Encik Azlan terus berdiri. Kita tak boleh menyorok selamanya. Dah tiba masanya untuk bawa perkara ni ke pengetahuan umum. Petang itu, Encik Azlan membawa Aisyah dan Lina bertemu dengan seseorang yang istimewa, Faris, bekas wartawan penyiasat yang pernah hampir terbunuh kerana menyiasat sindiket pemerdagangan manusia antarabangsa 4 tahun lalu. Faris hidup menyendiri di sebuah rumah kecil di Klang, Selangor, menyamar sebagai tukang baiki jam lama. Apabila Azlan meletakkan fail dan perakam suara yang mengandungi semua maklumat tentang kem di 4 di atas meja, Faris tidak berkata apa-apa, hanya mengangkat telefon dan mendial satu nombor. Dah mula. Aktifkan pelan merah 1. Sediakan untuk pendedahan antarabangsa. 2 hari kemudian, media bebas dan antarabangsa menyiarkan gambar, dokumen, dan rakaman suara Aisyah, rintihan meminta tolong, bunyi sebatan, tangisan kanak-kanak, dan senarai gadis yang hilang dari Malaysia sejak 2 tahun lalu. Dunia gempar. Tekanan antarabangsa memaksa kerajaan Kemboja bertindak. Satu operasi besar-besaran dilancarkan. Di Selangor, Aisyah tiada tempat untuk dituju. Banglo Tuan Rahman, suami sahnya, kini telah ditutup. Musuhnya bukan lagi Rahman, tetapi ketua, dalang sebenar di sebalik tabir. Malam itu, ketika Faris dan Azlan berbincang, Aisyah duduk di beranda, matanya tenang. Lina sudah tidur. Angin laut membuatkannya berasa sejuk. Tiba-tiba, sekeping kertas diselitkan melalui celah pintu. Dia mengambilnya. Hanya satu baris ayat, ditulis dengan gemetar, kalau kau teruskan siasatan, harganya adalah darah. Kali ini, darah adik kau. Tangan Aisyah menggigil, mukanya pucat lesi. Peperangan baru sahaja bermula. Kertas ubutan yang ditulis cakar ayam itu tersemat di fikiran Aisyah. Dia duduk kaku, matanya tajam, tangannya menggenggam kertas itu sehingga renyuk. Lina sedang tidur di dalam bilik, wajahnya yang pucat masih berbekas lebam. Aisyah tahu pengirim nota itu tidak bergurau. Ketua, nama yang seperti hantu, tiada rekod, tiada jejak, tiada identiti, tetapi kuasanya jauh mengatasi apa yang pernah dibayangkan Aisyah. Jika tiada cara untuk membuatnya muncul, dia perlu memasang perangkap. Pagi esoknya, Aisyah meminta satu mesyuarat tergempar antara dia, Faris, dan Encik Azlan. Ketika semua menyangka Aisyah akan berundur untuk melindungi Lina, dia berdiri dan berkata dengan tegas, saya akan dedahkan diri, jadi umpan untuk tarik ketua keluar. Faris mengangkat muka, keningnya berkerut. Awak dah gila ke? Kita dah separuh jalan. Kalau awak dedahkan diri sekarang, sama macam serah diri. Aisyah mengetap bibir, matanya tajam. Tapi tanpa umpan, macam mana nak perangkap binatang buas? Dia tak akan muncul kalau tiada apa-apa yang terancam. Saya akan cipta satu sandiwara. Encik Azlan diam seketika sebelum mengangguk. Saya ada kenalan dalam media antarabangsa. Kita boleh reka satu senario palsu, saksi hidup Aisyah, isteri sah Tuan Rahman, akan mendedahkan identiti sebenar ketua di persidangan antarabangsa anti pemerdagangan manusia di Johor Bahru minggu depan. Berita itu cukup untuk buat dia panik dan bertindak. Faris mengetuk jarinya di atas meja. Tapi ketua tak pernah bertindak sendiri. Dia akan hantar pembunuh upahan. Kalau begitu, saya akan bersedia, sambung Aisyah. Bagi dia apa yang dia mahu, saya. Tapi di tempat yang kita kawal sepenuhnya. 3 hari kemudian, media alternatif dan beberapa saluran antarabangsa melaporkan, saksi misteri dalam sindiket pemerdagangan manusia terbesar Asia Tenggara akan membuat pendedahan video pada malam Sabtu. Imej kabur Aisyah, hanya kelihatan belakangnya dengan suara yang diubah, muncul dalam trailer.
Petikan dari buku nota, bukti tentang Tuan Rahman, senarai mangsa. Semuanya dirancang dengan teliti. Bom media telah diletupkan. Malam Jumaat, Faris membawa Aisyah ke sebuah rumah terbiar di pinggir hutan simpan Bukit Fraser, tempat mereka merancang untuk membuat siaran langsung palsu itu. Di dalamnya dipasang kamera 360, pengesan haba, dan pasukan bantuan yang bersembunyi di sekeliling. Aisyah memakai gaun putih, rambutnya dibiarkan lepas, duduk sendirian di hadapan komputer riba yang memancarkan cahaya malap. Cahaya kuning itu menampakkan wajahnya yang rapor, tetapi matanya tidak menunjukkan ketakutan. Dia tahu bila-bila masa sahaja boleh menjadi saat terakhirnya. Jam pukul 10.08 malam, satu isyarat pencerobohan muncul di skrin. Encik Azlan bingkas bangun, mengeluarkan pistol. Faris memberi isyarat supaya semua bertenang. Di kamera nombor 3, satu bayang-bayang memakai kod labor dan HUD kepada mendekati rumah itu. Langkahnya tenang, seolah-olah sedang bersiar-siar. Tak mungkin, bisik Faris. Tiada siapa patut tahu tempat ni. Pintu terbuka. Aisyah mendongak. Lelaki itu berdiri di situ, cahaya dari belakang membuatkan wajahnya gelap, tetapi matanya memancarkan warna ambar yang aneh. Dia melangkah ke arah Aisyah, setiap langkah terasa begitu perlahan. Kemudian, dengan suara yang tenang, dia berkata, "Kau umpan terbaik yang pernah aku jumpa." Tapi malangnya, binatang buas ni tak mudah diperdaya. Aisyah menggenggam pisau kecil yang disembunyikan di bajunya. Pertarungan terakhir baru sahaja bermula. Lelaki itu melangkah masuk, perlahan-lahan seolah-olah segalanya dalam genggamannya. HUD kepadanya diturunkan, mendedahkan wajah yang biasa, dingin, dan tajam, wajah yang mudah hilang dalam keramaian. Skim yang paling menakutkan. Dia adalah jenis yang tidak meninggalkan kesan. Aisyah merenungnya, setiap sarafnya tegang. Dia tidak berani bertindak terburu-buru. Lelaki ini adalah ketua. Dia tidak seperti yang dibayangkannya, tidak tua, tidak ganas, lebih kelihatan seperti seorang ahli perniagaan terpelajar, jenis yang mudah dipercayai sebelum menjadi mangsa. "Kau siapa?" dia bertanya, suaranya tenang walaupun jantungnya berdegup kencang. Lelaki itu tersenyum. "Aku yang bayar untuk miliki kau, yang tanda tangan kontrak pertama kontrak kehwinkan kau dengan Rahman aku dalam semua ni. Akulah suami sebenar kau, Aisyah." Aisyah bergidik. "Kenapa? Kenapa aku?" "Sebab kau cantik, bijak, dan mudah dikawal. Dulu aku fikir macam tu." Dia mendekat, suaranya mendatar. "Tapi sekarang tidak lagi. Kau dah jadi satu pemboleh hubah." "Aku tak suka pemboleh hubah." Aisyah berdiri, berundur setapak. "Jadi kau datang nak bunuh aku?" "Bukan. Aku datang nak beli kesenyapan kau. Satu hadiah yang aku rasa kau layak dapat, duit, kebebasan, pangsapuri di luar negara, identiti baru. Asalkan kau lenyap." Aisyah tersenyum sinis. "Aku tak perlukan semua tu. Macam mana dengan gadis-gadis lain? Lina. Aku? Kau fikir aku akan lepaskan kau macam tu saja?" Wajah lelaki itu menjadi gelap. "Kalau macam tu, aku dah tak ada pilihan." Isyarat pencerobohan kedua muncul di sistem. Faris menjerit melalui walkie-talkie, "Ada orang lagi. Kepung rumah ni. Jangan biarkan dia lari." Dari luar, bunyi deruman enjin dan derap tapak kaki kedengaran. Lelaki itu segera mengeluarkan pistol, mengacukannya ke arah Aisyah. "Aku benci perempuan degil, Aisyah." "Serius?" Bunyi bang bergema. Aisyah memejamkan mata, tetapi dia masih berdiri. Tiada darah, tiada kesakitan. Lelaki itu teruyung hayang, rebah ke lantai. Di belakangnya, Lina, orang yang tidak pernah disangkanya akan muncul. Gadis kecil itu menggigil, memegang sepucuk pistol, wajahnya pucat tetapi matanya tegas. "Aku pernah jadi salah satu barang dagangan kau," bisiknya. "Tapi hari ini, aku sendiri yang akan tamatkan riwayat kau."
Apabila pasukan khas menyerbu masuk, semuanya telah berakhir. Lelaki itu dikenal pasti sebagai Cheng Tech-Seng, pengerusi sebuah dana pelaburan palsu yang beribu pejabat di Hong Kong, dengan pelbagai syarikat samaran. Dialah dalam sindiket pemerdagangan manusia antarabangsa, di sebalik kematian dan kehilangan ratusan gadis muda. Rangkaian itu musnah. Mereka yang pernah merasa kebal kini dihadapkan ke muka pengadilan. Aisyah duduk sendirian di tepi tingkap pusat perlindungan, memandang cahaya pagi. Hatinya masih terasa berat. Walaupun telah menang, dia tahu ada luka yang tidak akan pernah sembuh. Tetapi sekurang-kurangnya, dia telah menunaikan janjinya kepada ibu, bapa, dan dirinya sendiri. Setahun selepas sindiket itu ditumpaskan, Selangor tidak lagi diselubungi misteri banglo-banglo suram. Orang ramai masih mengingati kes itu sebagai mimpi ngeri yang telah berakhir, di mana kejahatan menyamar sebagai ahli perniagaan, di mana seorang bapa menjual anaknya, dan di mana seorang gadis bangkit dari jurang yang paling dalam. Aisyah kini bukan lagi pengantin paksa, bukan lagi boneka wang. Dia menjadi pencerita kisahnya sendiri, bukan untuk meratap, tetapi untuk memberi amaran. Setiap minggu, Aisyah mengajar kelas mempertahankan diri untuk gadis-gadis muda di Pusat Bantuan Mangsa Pemerdagangan Manusia. Suaranya tenang tetapi tegas. Matanya, yang pernah dipenuhi ketakutan, kini bersinar dengan semangat hidup yang kuat. Ada kalanya, Aisyah masih bermimpi tentang bilik berkunci itu, tentang pandangan dingin ketua, tentang tangisan di koridor. Tetapi bukannya terjaga dalam ketakutan, dia hanya menarik nafas dalam-dalam, mengingatkan dirinya bahawa dia telah selamat. Dan ramai lagi yang memerlukan bantuan. Lina, yang pernah hampir menjadi mangsa, kini menjadi rakan kongsi Aisyah. Mereka bersama-sama menulis laporan lengkap tentang organisasi itu untuk diserahkan kepada pihak berkuasa antarabangsa. Nama-nama yang pernah dianggap barangan kini dikembalikan identiti dan keadilan mereka. Suatu hari, ketika Aisyah sedang menyemak fail di pusat itu, seorang lelaki yang kelihatan uzur muncul di pintu pagar. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menyerahkan sebuah buku nota lama yang dibalut plastik lusuh. Aisyah segera mengenalinya, itu buku nota ayahnya. Di dalamnya penuh dengan catatan, transaksi, senarai mangsa, peta laluan penyeludupan, malah nama beberapa pegawai yang melindungi organisasi gelap itu. Setiap perkataan terasa seperti pisau yang menghiris, tetapi ia juga kunci kepada kebenaran. Ayahnya, Taufik, walaupun mati dalam dosa, sekurang-kurangnya tidak mati sebagai pengkhianat sepenuhnya. Dia telah meninggalkan perkara yang paling berharga, peluang untuk membongkar segalanya. Malam itu, Aisyah menulis dalam diarinya, jika suatu hari nanti kau ditolak ke dalam kegelapan, ingatlah cahaya itu bukan di luar sana. Ia ada dalam diri kau. Api yang kecil cukup untuk memanaskan, cukup untuk memimpin jalan, jika kau tidak berputus asa. Kisah Aisyah bukan sekadar kes jenayah, bukan sekadar perjalanan melarikan diri, ia adalah satu seruan kesedaran. Ia menceritakan tentang pengkhianatan wang, sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap mangsa, dan kesenyapan menakutkan mereka yang sepatutnya bersuara. Paling penting, ia menegaskan, kau mungkin lahir dalam keadaan yang tidak boleh dipilih, tetapi kau sentiasa mempunyai hak untuk memilih bagaimana untuk terus hidup. Aisyah berdiri di atas pentas, di belakangnya terpapar tulisan besar, tiada siapa adalah barangan dagangan. Tiada siapa patut didiamkan. Dia memandang wajah-wajah di hadapannya. Ada yang pernah melalui nasib sepertinya, ada yang sedang mencari jalan keluar. Apapun sebabnya, mereka berkongsi satu perkara, harapan. Dan dia, Aisyah, adalah lambang hidup untuk harapan itu.